Okey, untuk makan-makan hari ni aku nak kongsikan dengan korang satu pot makan legend dekat PJ. Kebanyakan orang-orang PJ mesti dah tahu dah pot ni. Tempat ni memang terkenal dengan portion makanan yang besar-besar. Dan minuman dekat sini pun ada yang gelas besar macam ni. Kalau datang tu datanglah dengan keluarga ataupun rakan-rakan ramai-ramai dekat sini. Sebab portion makanan dekat sini memang sesuai untuk berkongsi. Dan ini adalah Williams Corner PJ. Konsep makanan dekat sini Western Asian Fusion macam tu lah. Okey, kita orang pun order beberapa menu yang top lah dekat sini. Semua yang kita orang order ni yang saiz S dalam menu. Dan ni pun setiap pinggan dah boleh makan 2 ke 3 orang. Untuk harga dia korang boleh semak dekat sini. Okey, first kita orang ambil yang mixed grill saiz S. Dalam ni ada kepak ayam, ada beef rib, ada lamb grill, ada brokoli dengan ada kentang sikit macam ni. Lepas tu korang boleh makan dengan cili, lepas tu ada cheese sauce dan juga pudina macam ni. Mantap betul sos pudina dia tu. Dia punya beef rib ni memang lembut dan dia punya perapan tu terasa sampai ke dalam isi daging. Yang ni pula spaghetti carbonara seafood. Yang ni pun saiz S. Memang banyak portion dia. Siap ada udang, ada lala dan juga kupang. Dia creamy tapi dia punya rasa tu lebih ke arah seafood-seafood. Seterusnya kita orang order dia punya nasi syafara. Dia datang sekali dengan kambing dan juga lamb shank. Dia punya nasi ni lebih kurang macam nasi biryani. Dia punya lamb shank memang kau tengok lembut gila. Dia punya kuah tu rasa pedas-pedas berempah tapi dia creamy. Memang sedap dan unik. Nak makan nasi daging utara pun ada dekat sini. Siap bagi beef rib, ayam asam kerisik dengan daging. Lepas tu kita orang order juga dia punya ni daging Betawi. Dia punya ayam asam kerisik ni sedap gila weh. Macam makan dekat Kedah tu. Dia punya beef rib memang padat dengan isi weh. Jujur cakap nasi daging dia memang sedap gila. Yang daging Betawi ni dia guna daging Batam Pinang tau. Untuk rasa kuah dia ni kalau korang biasa makan soto Betawi tu lebih kurang tu je rasa dia. Kalau ada keropok belinjau lagi mantap. Yang ni pula nama dia mi raja ayam pandan. Nak pedas boleh letak cili potong. Untuk rasa mi dia ni lebih kurang macam Indomie je rasa dia. Tapi dia punya ayam pandan ni macam rasa perapan sate. Yang ni nasi goreng ketam. Nama je nasi goreng ketam tapi dalam ada seafood, ada udang besar, ada udang kecil. Lebih kurang nasi goreng seafood lah. Dia punya ketam ni crispy. Dia guna ketam yang kulit lembut. Satu lagi yang ramai order dekat sini diorang punya roti nan cheese. Seterusnya diorang pun ada panna cotta dan juga cream brulee macam ni. Aku paling suka dia punya panna cotta yang mango tadi tu. Dalam banyak-banyak air dia punya soda herb paling power. Jadi korang tunggu apa lagi? Jom cuba.